Hello guys, welcome back to my channel. Macam biasa, jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Hello guys, welcome back lagi. Okay geng, so hari ni adalah hari yang amat berbahagia. Okay, so kita nak ceritakan sikit tentang ride RZ Fighter baru-baru ni lah. Disebabkan dalam video tu aku tak ada ending bila sampai, siapa yang selamat, siapa yang tak selamat. So hari ni aku nak menceritakan sikit, orang cakap vlog lah kan. So best lah ride kali ni. Kalau korang perasan, video tu enjoy lah bagi aku. Kalau korang selidik dengan betul-betul kan, sebenarnya dalam video tu semua saya tak kenal. Semua saya tak kenal dan semua tu ibarat orang cakap dalam satu malam kita orang kenal. Apa Mang, Ayub, Suhaimi, lagi siapa lagi ya, Kuteng, Bob Mi, macam Kimi tu saya kenal lah sebab bengkel dia kat sini dulu. Lepas tu dia pindah sana. Aiman, lagi siapa? Zam, Gigi Biok tu memang kita lah. Tak ingat lah nama-nama. Memang ramai lah orang cakap. So semua tu geng-geng kawan-kawan daripada Gigi lah. Macam saya memang gerak solo dan saya memang deal dengan diorang lah untuk kita tidur dekat diorang. So diorang tu sebenarnya geng-geng cabin, cabin garage. So dengan nama Sofia Racing tu dia adalah. So kita join, sebenarnya diorang lah yang ride helmet kuning. Kalau tengok ramai-ramai kepala kuning kan, itulah diorang. Saya baru je berkenalan dengan diorang, so seronok lah. Dalam video pun saya rasa enjoy. Untuk pergi dengan balik tu okey. Macam Aloy, kena bahan sikit, Takumi kan, memang okey lah. Diorang pun tak mudah koyak. Saya tak suka kalau jenis kena bahan koyak. Tapi diorang enjoy. So jadi kawan. Dalam satu malam kita berborak, duduk stable, bincang-bincang apa yang patut next ride pergi mana. Dia jadi best lah. Ride kali ni memang best sebab kita jumpa kenalan-kenalan baru. So hari ni kita nak teruskan dengan projek di bengkel. Mungkin lama dah kita tak buat projek kat bengkel ni. Rasa macam gigil dan kekok. Rasa macam dah berabuk dah YouTube saya ni. So lama tidak ditengokin Manang TMB. Nang, macam mana Nang? Lama dah kita tak buat ni Nang. Itulah dia. Ramai orang tanya. Ramai orang tanya. Abang mana Nang? Mana YouTube lah. Mana YouTube? Sam sibuk. Padang sini lah. Orang lama tak tengok Manang ni. Sam sibuk. Kita beritahu lah Sam sibuk. Sam sibuk. Itu hari sebenarnya kita macam-macam. Betul. Saya pindah rumah. Lepas tu kita keluarkan yang ada motor-motor kat bengkel. Lepas tu macam-macam lah ya. Kalau nak diceritakan 5 jam pun tak habis kat YT ni. So sekarang ni kita tengah menjalani projek. Kalau korang ingat, ini adalah motor yang datang daripada Kuantan Pahang yang nak restore dengan kita. Rasanya dalam 2 bulan 3 bulan ada motor ni. Lebih kurang 2-3 bulan lah. So sekarang ni boleh dikatakan 90% dah siap. Lagi 10 tu tinggal sikit-sikit lah. Macam seat ni owner cakap nanti dia buat sendiri lah. So tu kita tengah tukar sprocket, masuk, enjin semua dah cun-cun. Bracket ni pasang, kepala pasang. Macam bahagian sini tengok, sudah handsome. So motor ni datang warna merah itu hari. Dan owner minta buat fully energy. Fully energy ni macam ni lah. Kau tengok dia punya ni, caliper dia colour hitam. Dia punya dia line. Sini ada line-line, sini ada line-line kan. So macam spring hitam, enjin hitam. Ini adalah spek dia lah. So macam cover set ni kita memakai cover set apa nama? Batman lah. Apa nama model dia? The Boss. Ini adalah cover set daripada The Boss. The Boss ni adalah pengeluaran yang mengambil barang daripada Imasen punya cover set lah. So dia orang The Boss ni macam satu company yang membuat dia designkan balik mengikut original lah. Macam color, dari segi fitting. So dia dah ikut lah benda-benda tu. So ini adalah The Boss. Barang dia masih macam mat guard dia dah pakai rebate besar.
So dia punya tulisan ni macam ni, besar kecil. Ukuran dia, dia punya corak-corak, bentuk dia semua dah ikut macam ori motor. So harga dia dekat 800 lebih nang So owner ni pun dia minat dengan cover set ni. Dan rim gelong alloy ni keluaran daripada Sam KR yang tidak ada jual di mana-mana melainkan orang kopi. Ini adalah unicycle. Takasadu pula dah. Unicycle original rim yang kita buat powder jari besar. Ini adalah dia. So kalau korang berminat macam berada ni, itu hari ada seorang nang daripada Kedah post. Dia order dengan kita, bang ada lagi ke abang buat gelong hitam rim ori tu bang, siap balancing apa semua? Ada. Berminat boleh roger dan kita akan post. Betul tak nang? Betul. Kita takkanlah nak scam orang. Takkanlah. Belum dalam sejarah selama 10 tahun kita berniaga nang, kita scam orang nang. Kan scam tu bukan kita. Okey geng, so hari ni ada yang barang-barang tak cukup sebab hari tu aku pergi hantar powder kilang sini, pergi masak skru sini, pergi hantar dekat sini, ada part-part yang hilang. So kalau benda kecil-kecil dah hilang tu malah nak bising-bising So sekarang ni aku nak pergi spare part. Saya akan bawa korang pergi spare part untuk mencari barang-barang motor. So jom, let's go. Santai dah posisi. Mantap. Inilah motor skuter saya. So motor ni memang untuk kegunaan mencari spare part. Kalau orang ingat aku punya motor ni dah jual ke apa ke, dah tak pakai ke skuter. So sekarang ni masih lagi pakai. Nak tengok condition motor saya. Kita parking di sini dulu. Inilah motor mencari rezeki orang kata. So ini adalah NMAX kita yang dalam projek tu. Mungkin nanti tengoklah benda-benda lain kita akan buat. Tapi kita tak tahu nak buat apa dengan motor ni. Sebab kegunaan dia untuk membeli spare part. Mencari rezeki dengan motor ni. So ini dia. Motor tak jual Kau ingat, jangan ingat aku jual motor skuter aku ni. So jom kita membeli spare part. Let's go on. Okay bos, cari barang apa? Cari barang apa bos? Acah-acah macam kedai aku pula. Ya bang, bang nak apa? Abang nak apa ni? Tengok. Saya bos. Ni. Kerja baru saya bos. Ambil ini berepet. Berepet Okey. Ni tak ada ngam Oh ini tak ada ngam Oh ini kejap. Mana saya letak sorry. Sana. Oh, you lagi tahu pada saya? Oh, sana. Mana? Mana? Tak ada ngam Berepet. Oh. Okey, bos. Nah, bos. Tak ada stok lah ni, bos. Tak ada stok Ada lah stok. Bos. Itu barang ngam Ngam. Tapi ini dia kata pendek. Nanti abang saya bayar you pergi try dulu lah. Tapi tengok nanti ya bayar. Aduh. Okay, so ini kedai nang. So ini kedai baru kita. Macam mana? Cantik tak? So kalau kau nak cuci motor, kau nak ajak cuci ni. Comel tak? Omeng kan? So inilah risiko kalau kita memakai motor yang berwarna. Warna apa? Putih. Warna apa? Putih. Muncung. So dah bergilat dah. Biasalah baru balik ride kan. Ni apa? Kilat. Dia kena jaga. Putih ni kena jaga. Kalau tak jaga memang selekeh. Kalau jaga, engkau lah terpaling kemas. Macam tu. So dah handsome. Jom kita bawa balik bengkel dan kita start projek. Banyak yang kerja nak buat ni. Let's go on. Ni nanti kita basuh. Tapi tak payah basuh pun dah handsome.
Okay guys, sekarang ni kita berada di bengkel kita sendiri. Sebab tadi tu acah-acah bengkel kita je. Kau tak tahu kan? Sebab kau tak tengok lagi. Okay. So fork dah servis. Motor ni ada problem sikit. So setting semua dah ngam, apa semua dah ngam. So nanti kita akan buat satu tutorial. Kalau korang nak tengok, saya ni dah lama tak buat tutorial. Tapi kali ni saya nak buat tutorial macam mana nak tukar fiber muffler exhaust Taiga. Orang ingatkan Taiga ni pakai buang, dah tak elok buang. Sebenarnya boleh buat, tapi dia punya fiber tu special sikit. Nanti saya akan asingkan video tu untuk tutorial muffler Taiga. Ni lah contoh motor ni lah. Kejap lagi kita dengar dulu macam mana bunyi dia sebelum kita buat pertukaran. Alright, so sekarang ni ada sebiji lagi NMAX V2 Anal. Kenapa bila aku sebut ANL Anal engkau gelak? Kenapa? Mana aku tahu. Macam pelik bunyi. Anal? Aku tak kenal siapa tu. Anal? Ya, tutup muka. Kau handsome ke? Okey, tunjuk yang tayar muka. Tunjuk yang tayar muka ni. Okey je. Apa mas? Kenapa saya cakap? Yalah, boyo. Sabar. Tahu mana tengah marah. Jangan lepaskan kat dia. Lebih kau ada emosi ni. Aku rasa emosi. So motor ni masuk untuk membuat pertukaran spok rim. Asal A13 yang tu, ori hitam. So ni dia nak masuk rim daripada Manang. Kenapa pula Manang kena? Manang tengah buat rim daripada Manang kan? Macam tu lah, kira macam tu. Kira macam tu. Kalau Sam pegang nut, rim daripada Sam. Okey. Awak jangan duduk tegak Customer pun kena marah. Alright. So motor ni kita tukar rim masuk 17. So yang tu ada masuk lagi Vario. Ni motor dia yang handsome ni ni yang handsome ni. Motor yang bersin. So yang ni motor restore. Saya ingat nak buat running motor ni. Dah tak ada apa dah. Tinggal ada bunyi ketek sikit dekat dia punya speedo. Dia punya meter ni motor sadai tau asal dia. So meter dia dah cramp, nampak. Meter original, tapi disebabkan owner sadai lama sangat motor ni, mungkin dia punya motor dalam dah rosak. Tapi tak apa, itu lain hari nanti owner akan buat lah. So saya cabut dulu dia punya speedo. Bahaya, takut lagi teruk, lagi parah dia punya dalam ni jadi. So kita nak buka balik kita, sebab speedo dia pun ada bunyi kedek macam tu. Motor restore. So kita tak tahulah apa problem dia, apa ke. Kita akan cek satu persatu. Santai dia posisi. Panggil. Mantul. Okay guys, setelah kejadiannya, kita pakaikan NMAX ni sport rim 17. Oh, semat juga ya kau tengok ni. NMAX V2 pakai rim Superfly. So Superfly ni dia keluarkan untuk NMAX V2. V1 tak ada. Kalau nak masuk dekat V1 kena buat bush. Sebab kalau kita masuk dekat V1 nanti dia agak sengit sikit lah. So ni dah handsome. Harap owner puas hati lah. Sudah handsome dengan colour dia. Semat bos. So yang ni pun dah siap. Fork semua kita dah settle. Brake belakang kita bagi hidup. Sebab motor ni datang tak ada brake belakang. Owner pening. Macam mana nak buat brake belakang ni? Dia sebenarnya macam ni geng. Untuk rim dash masuk dekat dabar yang sebetulnya lah, disk depan dash letak dekat belakang. Bila letak kat belakang, dia makan penuh. Yang depan pula sepatutnya dia kena pakai rim disk. Rim pula dah pakai disk 125Z. Tapi bila dia pakai disk 125Z, dia kena buat sini sikit lah. Buat lubang baru untuk makan penuh. So yang ni dia disk custom lah, besar. So yang disk ni floating juga, tapi ni floating kau-kau macam motor track punya. Nampak. Kalau korang ada disk macam ni, bermakna disk korang bukan rosak. Ini adalah floating disk. Cuma untuk daily agak tak selesa sikit lah, sebab bila kita jalan dia berbunyi. Tapi kalau untuk track, main corner macam ni paling terbaik. Dia kurangkan kepanasan bila kita tengah top speed. So senang je nak PMP ni. Cuma bahagian bearing tu korang kena pandai-pandai fikir lah. Sebab Honda
Yamaha dengan Kawasaki. Macam tu. Bearing dia ada berlainan sikit. So ni kita panggil special bearing lah. Sebenarnya bearing tu dah ada. Cuma dia kena custom baru dapat. So yang belakang ni kita buat bush baru. Bush baru apa semua. Brake semua dah cun-cun. Motor tegak. Dia punya rim ni sudah mantul-mantul. Nampak tegak, cantik. Sini tak ada laga sana, mantul. Di bahagian depan pula tegak tayar dia. So dah cun. So motor ni kita dah bawa jalan tadi, ngam sui. Lepas tu owner cakap dia baru beli motor ni, cuma dia punya setting tu agak kurang sikit lah. So dia hantar dekat kita buat setting menggunakan pipe Tiger ni. So kita dah dapat setting. Sebelum ni owner cakap motor dia agak berat, nak koyak PV pun tak boleh. Sekarang dah boleh. Gear 1 macam senang. Gear 1. Wait. Macam tu. Gear 2. Belum lagi gear 3, 4, 5, 6. So korang fikir-fikir lah macam mana bunyi dia bila masuk 3, 4, 5, 6 punya gear. Tu baru cerita 1 dengan 2. Wait. 3 korang reka sendiri. Kalau boleh sambil tengok video ni, korang keluarkan bunyi daripada mulut korang. Macam mana bunyi gear 3 nanti. Okay, terima? So jom. Kalau nak dengar bunyi dia macam mana, mantul, santai dah posisi. Check it out. So, motor dia dah boleh koyak. Kalau tak, motornya RPM 8 saja. Nak rem 8 saja. So, sekarang ni dah boleh lah. Orang cakap keluar 10, keluar 11 tu dah okey dah. Cuma satu lagi yang kita belum sediakan adalah muffler. Dia belum tukar fiber. So, fiber yang saya cakap fiber Tiger tu, dia datang macam ni. Dia datang macam ni. Memang kena pakai ni. Kalau pakai yang lain, bunyi dia macam tong. So, kena pakai yang Tiger punya juga. Agak keras juga harga fiber ni. Untuk tutorial membuat tukar fiber exhaust Tiger ni, saya akan asingkan dekat next video. So korang kalau nak tengok macam mana kita nak tukar fiber dia, boleh ke tukar, tak kisahlah stage 1 ke, stage 2 ke, stage 3 ke, V1 ke, V2 ke, Tiger original, dia ada cara dia. Ada cara dia nak tukarkan fiber. So jumpa di next video, cara tutorial tukar fiber exhaust Tiger. Mantul. Awal balik. Kita shift pagi. Awak shift pagi. So saya awak shift malam. Shift malam. Kedai ni dah buka 24 jam tau. Kedai ni 24 jam. Buka pukul berapa nang? Buka pukul 9. 9 pagi. Manang balik jam? Ni lah macam ni lah. Pukul 12, pukul 11. So Sam pula sambung sampai ke pagi. Sampai 45 pagi. So jadi 24 jam lah. Mantap. Lebih masa boleh datang. Jumpa di next video nang. Jangan lupa subscribe, like and share. Mantul satu kali. Mantul. Macam mana? Sekali lagi? Ke sana. Ke sana. 'Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate.